100 soalan yang ada dalam buku saya tulis tu, dia sebagai satu pencetus idea. Sebab nak bagi tahu topik-topik ini kita kena bincang. Okey, topik-topik seperti apa? Topik tentang matlamat hidup, prinsip hidup, agama, kefahaman agama. Topik tentang keluarga, background keluarga, keluarga apa you nak bina nanti. Topik kewangan, macam mana habit kewangan you, hutang, okey, credit card, okey tak okey. Macam mana kita nak plan kewangan in the future. Okey, cara you macam mana, cara saya macam mana, boleh ngam ke tak ngam. Those are the kind of question yang kita nak bincang dalam sesi ta'aruf. Adakah ia perlu dibincang in one go? No. Ta'aruf ni dia buat dalam bentuk perjumpaan, let's say lebih kurang sejam lebih macam tu. Sekali seminggu dah okey. Kalau katakanlah kerap sangat, maybe sekali setiap 2 minggu tak ada masalah. Bila you jumpa tu, siaplah apa soalan nak tanya.